Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Wais Dayan. Ini adalah video kempen kami sekeluarga di Kampung Syukur, Pulau Dongon, Terengganu. Untuk sampai ke sini, perjalanan menaiki kereta ambil masa lebih kurang 1 jam 15 minit dari Bandar Dongon. Walaupun agak jauh, tapi sepanjang perjalanan memang best sebab dapat tengok pemandangan kampung dan kehijauan pokok-pokok. Kali ini kami camping 3 hari 2 malam. Dan yang paling best, Tok Wan, Nenek Pak Long, Mak Ngah, Uncle Jepah, Uncle Bula dan Mak Su. Semua ada. Memang meriah. Bila sampai je, kami terus pilih pot masing-masing dan mula pasang kemah. Tapak camping ni sebenarnya kawasan kebun yang sangat luas, siap dengan rumah pondok, lengkap dengan tandas dan juga tempat memasak. Walaupun nampak usang, still selesa untuk camping dengan family besar. Tapi belum sempat nak rehat lama, lepas siap pasang kemah je terus hujan turun dengan lebatnya. Nasib baik semua dah siap setup. Kalau tak, memang basah lencun kami dibuatnya. Tapi kami tak lepaskan peluang mandi hujan. Alangkah nikmatnya mandi hujan di kawasan kampung. Dekat sini juga ada sungai yang sangat menarik. Ada kawasan yang cetek, ada yang dalam, ada arus yang laju dan ada juga yang perlahan. Yang suka main air memang takkan bosan. Ada tempat yang sesuai untuk water tubing. Boleh hanyut ikut arus sambil enjoy suasana alam semua jadi. Untuk kaki pancing pula ada kawasan sungai yang agak dalam dan sesuai untuk memancing. Tapi sepanjang kami di sini, ikan macam malu-malu nak tunjuk muka. Kami tunggu, seekor pun tak nampak. Sepanjang camping 3 hari 2 malam ni, cuaca memang bagi macam-macam pengalaman. Daripada 2 malam kami berada di sini, 2 malam hujan. Malam-malam dalam kemah sambil dengar bunyi hujan jatuh atas flysheet. Memang satu feeling yang susah nak cerita. Best. Tapi dalam masa yang sama, risau juga tengok hujan tak berhenti-henti. Camping kali ini memang penuh dengan cerita, gelak tawa dan pengalaman yang tak boleh dilupakan. Terima kasih sebab tonton video kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daddy saya. Jumpa lagi dalam video camping yang seterusnya.